Okey, Amerika Syarikat serang Venezuela, tangkap presidennya sendiri. Tapi kenapa Venezuela? Kenapa bukan negara lain yang juga dikaitkan dengan kartel? Okey guys, ini jawapan sebenar. Hakikatnya ia bukanlah semata-mata dadah, tapi sumber yang paling rakus dalam geopolitik dunia, iaitu petroleum. Sejak awal tahun 2000, Venezuela ni jadi duri dalam daging lah kepada kuasa besar barat. Pada ketika itu, Presiden Hugo Chavez arahkan minyak negara dikawal penuh oleh kerajaan. Syarikat-syarikat minyak asing dari Amerika Syarikat dihalau keluar. Chavez tubuhkan Petrocarib untuk memberikan subsidi minyak kepada negara miskin dan lawan pengaruh dolar. Tapi selepas kematian beliau, Maduro teruskan dasar minyak nasionalis ni. Dan mereka menjawab dengan sekatan ekonomi, sabotaj kewangan dan operasi sulit. Dan bila Venezuela lemah, itulah saatnya minyak jadi alasan sebenar untuk masuk dan dirampas. Kini dengan alasan kononnya Maduro terlibat dengan kartel dadah, Amerika Syarikat lancarkan operasi tentera. Dan dalam masa kejam, ada letupan, drone, F-35 dan Maduro diculik. Amerika Syarikat dakwa Venezuela jadi pusat kartel. Tapi yang peliknya, DEA ataupun agensi dadah Amerika Syarikat sahkan pada tahun 2024. Venezuela bukan pembekal dadah utama ke Amerika Syarikat. Mexico dan Colombia ni dua negara pembekal utama yang tidak diserang. Jadi bekas Presiden Honduras terbukti terlibat dalam kartel dan diampunkan oleh Donald J. Trump. Jadi serangan ni lebih kepada pengaruh kuasa dan menukar kerajaan luar untuk kawal sumber ekonomi minyak mereka. Venezuela ada minyak banyak, memang banyak gila lah. Tapi tak boleh proses dan jual dengan efisien sebab jenis diorang ni extra heavy punya crude. Kemudian ia dikawal dengan politik yang penuh dengan rasuah. Berbezalah dengan Malaysia yang kita ada minyak sikit tapi hasilnya berganda-ganda kerana apa? Kerana kita ada sumber yang berkualiti tinggi, infrastruktur yang moden, tak ambil urus korporat profesional dan kini Maduro telah ditangkap dan Amerika Syarikat umumkan untuk mentadbir sementara Venezuela. Tapi guys, ada isu yang lain lah kan? Rakyat pecah. Ada yang protes, ada yang sambut dengan baik. So, dunia global pun berbelah bagilah. Adakah ini satu bentuk penjajahan moden? Dan adakah Amerika Syarikat akan ulang skrip yang sama kepada negara lain yang kaya dengan minyak? Tapi mereka enggan untuk tunduk. Tak ada siapa yang tahu guys. Aizudin Samni, ideas that move Malaysia forward.